Emosi pergi dulu. Emosi basi. Kenapa macam ni? Emosi basi tak perlu. Blame, hate speech, benda tu tak perlu pun. Macam guys, kita terus apa-apa benda je terus straight kepada solution. So kalau korang nak tahu mic apa yang aku pakai, aku tinggalkan dekat sini. Ai tiba. Kalau berminat dapatkan, boleh tekan beg kuning. Crispy bunyi mic ni. Memang nice. Korang perasan tak dalam masyarakat ataupun dalam organisasi lah, budaya ilmu dan bina ni makin berkurang. Ada, tapi berkurang. Contohnya kalau kita nak buat sesuatu ataupun menyelesaikan cabaran atau masalah, elemen ilmu dan bina diutamakan dulu. Dah jarang berlaku. Ada, jarang. Tapi zaman sekarang kebanyakannya nampak je something macam tak kena, emosi pergi dulu. Emosi basi lah aku panggil lah. Emosi basi. Kenapa macam ni? Cuba kau relax. Kau relax. Imagine, kita dah jumpa the root cause. Kita dah jumpa akar kepada masalah. Jadi, kita kena cari akar solution pula. Solution apa? Ataupun knowledge apa? Ataupun skill apa yang kita boleh gunakan untuk kita atasi keadaan tu. Apa maksudnya mengutamakan elemen ilmu dan bina terlebih dahulu dalam kita nak buat sesuatu ataupun menyelesaikan sesuatu masalah? Kita nampak ada beberapa keadaan yang perlu diselesaikan. Apa maksudnya bila kita utamakan dahulu ilmu dan bina? Kita selesaikan something tu dengan cara ada knowledge, ada skill dan proper execution. Ada proper SOP, ada proper guideline dan sebagainya. Elemen bina, kita gunakan ilmu tadi untuk kita bina solution untuk setiap apa sahaja cabaran berlaku. Tak kisahlah kita nak buat pembaharuan ke, kita nak atasi sesuatu masalah ke, emosi kau relax je. Relax. What's wrong? Apa yang tak kena? Maybe we can do this, do that in order to improve benda tu. Blame, hate speech, benda tu tak perlu pun. Emosi basi tak perlu. Kita terus apa-apa benda je terus straight kepada solution. Tak payah cerita benda lain. Bla 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 panjang. Apa nak panjang apa? Straight to solution. Masuk kepada perbincangan. Apa yang kita boleh lakukan, kita do the best. So macam mana mic punya sound? Nice kan? Aku cukup suka mic ni. Kalau berminat dapatkan, boleh tekan beg kuning. Ai tiba. Ni sambil-sambil aku mengubati rindu lah untuk bercakap depan kamera. Biasalah, orang gila kamera macam ni lah.